Okey, untuk analisis bidang, kita daftar mata pelajaran ni kan. Okey, kita ketua bidang. Okey, ni boleh. Sehingga banyaklah subjeknya. Biasa yang ni, sains dan matematik ni ada 7. Lepas tu, dia ada GPMP lah. GPMP macam biasa. Bila masuk markah, dia akan keluar GPMP. Okey, GPMP ni boleh ikut peperiksaan dan boleh ikut kelas mana yang yang diperlukan lah. Okey, GPMP dan ada GPS. Dia bukan GPS lah, grade purata bidang. Lepas tu kita ada ini sama potensi. Yang ni ada analisis yang A, yang kredit, yang lulus dan yang gagal. Sini dia akan keluar. Pun boleh pilih sama ada untuk setiap kelas ataupun untuk semua dan mengikut peperiksaan. Lepas tu dia ada ranking calon. Ranking calon ni sebenarnya adalah dia nak tengok setiap subjek tu siapa markah yang paling tinggi. Okey, sekejap Okey, sorry. Ranking calon ni merujuk kepada yang ini, yang ikut bidang ni siapa yang paling banyak A lah. Dalam kes ni kalau TOV, Airin ni lah dia paling banyak A. Jadi mengikut subjek-subjek yang tak dapat A dia adalah fizik, kimia dengan biologi. Okey, seterusnya kumpulan potensi. Ini antara yang penting lah. Kumpulan potensi ni merujuk kumpulan yang pelajar itu berpotensi dapat grade apa. So kita ada potensi G, ada 131 orang. Potensi untuk mendapat A ada 32 orang dengan grade semasa. Sebab kita tahu yang ni dia tidak ikut grade sebenar tau, dia ikut grade potensi. Nanti saya tunjuk macam mana sebenarnya kita nak dapat pelajar tu berpotensi dapat berapa sebenarnya. Potensi tu maksudnya kita nak push dia, kita berupaya push dia pergi kepada grade tersebut. Macam 61 ni, dia dapat 61 kan, kita boleh push dia untuk pergi A bulat. Macam itulah. Okey. Ini pun boleh pilih. Ini sains tambahan. Okey, yang ada potensi A seorang je. Yang potensi B ada banyak ni. Yang macam ni lah. Okey. So seterusnya dia ada ranking by mata pelajaran. Ranking by mata pelajaran ni merujuk kepada dia punya markah tertinggi mengikut mata pelajaran. Okey, kalau sains siapa paling tinggi? Sains adalah Aisyah Umairah. Kalau fizik paling tinggi Afiq. Macam itulah. Okey, dan seterusnya murid cicir. Murid cicir bermaksud murid yang tidak ambil exam. So boleh pilih lah berapa subjek dia tak ambil. Kalau ikutkan ni TOV ni, okey, ada 10 murid yang tak ambil satu subjek. Ada 2 murid yang tak ambil 2 subjek. Macam itulah. Dan yang terakhir dia ada head count by class. By class, iaitu maksudnya kita boleh pilih head count ni. Sebab sebelum ni kalau matematik kan dia penuh kan. Jadi sekarang ni kita nak dari kelas dia saja. Okey. Kita nak daripada kelas dia saja. Jadi kita pilih kelas dia dan last sekali yang ni ada head count lah bagi setiap mata pelajaran. Ini adalah head count penuh. Okey. Ini head count penuh. Dan yang mudahnya adalah sekiranya biasanya kan head count dia akan masukkan nama, lepas tu kita kena pilih murid kan. Maksudnya markah dia ada kalau murid ni tak ambil jadi kosong kan. Yang ni tak. Yang ni dia terus ikut nama murid yang ambil. Okey, so dia tidak akan ada kosong lompong, tak ada, dia ikut, dia akan bawa naik ke atas.